Okey, dalam video ni saya akan tunjukkan macam mana cara untuk anda dapatkan surat macam ni. Kan senang ada surat macam ni. Macam mana dapatkan surat macam ni? Hanya dengan isi Google Form saja. Okey, so bila kita dah masuk dalam ni, jadi kita mula-mula sekali letak nama penuh ibu bapa penjaga. Sebagai contoh, saya letak Amran bin Aman. Okey, nama mak bapak ataupun penjaga. Betul tak alamat rumah 123 blok B. Okey, lepas tu Pangsapuri. Okey, contoh Pangsapuri kena enter tau. Pangsapuri Mewah. Okey, 1 2 3 4 5 Kedah. Kedah pula. Baling Kedah. Okey. Kita kelas anak. 1 Cekap. Nama sekolah pula. Sekolah Kebangsaan Baling. Alamat sekolah lorong sekolah 1 2 3 4 5 Baling. Okey. Negeri sekolah Kedah. Right. Tarikh surat 14 Februari 2026. Nama penuh murid Anak bin Amran. Okey, lepas tu anda ibu bapa menjaga. Okey, sekarang kita cerita bapa lah. Ibu bapa. Sebab tidak hadir, yang ni kena pakai huruf kecil. Urusan keluarga ataupun tak sihat ke apa, tulislah kat situ Lepas tu email untuk menerima surat. Okey, ini email yang menerima surat Maksud dia lepas kita type ni, surat tu akan hantar ke email ni. Okey, contoh sekarang saya letak email saya lah. Contoh Okey. Tu tarikh tidak hadir. Bila masa tidak hadir, kalau surat hari ni 14, mungkin dia tidak hadir pada 13. Okey, 13 Februari 2026. Jadi dah siap ni, tekan submit. Tekan submit. Okey, nanti email surat ni akan diterima ke dalam email yang kita dah tulis tadi tu. Ni dah dapat dah surat kita. Jadi jom kita tengok, buka. Jadi nampak, inilah dia. Amran bin Aman, blok B, Sepuluh Mewah. Ni dia, surat dia. Surat dah siap. Okey, jadi anda tak payah sakit-sakit kepala nak fikir. Semua dah ada dekat sini. Surat yang dah siap. Jadi nanti anda print sahaja surat ni, bagi ke cikgu, ataupun anda boleh sign secara digital dan hantar PDF tu pada cikgu. Okey. Paling penting sekali, anda kena tahu yang surat ni sepenuhnya automatic dan unlimited access serta unlimited use. Berapa keping sehari nak buat pun tak ada masalah. Dia tak ada limit. Okey? Tu sahaja. So, siapa nak, klik link yang saya dah sediakan dekat ruangan tu. Okey, bye-bye. Semoga dipermudahkan semua urusan anda. Assalamualaikum.